JDT sedia mencipta sejarah di Jepun apabila bakal menentang Sunfreeze Hiroshima sekali lagi pada Rabu ini. Rabu ini Johor Darul Tazim bakal turun beraksi menentang Sunfreeze Hiroshima sekali lagi dalam aksi kedua pusingan 16 terakhir ACL Elite 2026. Selepas kejayaan cemerlang menang 3-1 di SSI pada minggu lalu, skuad Harimau Selatan kini membawa bekalan selesa ke bumi Jepun. Walau bagaimanapun cabaran di Hiroshima pastinya berbeza, gergasi Jepun itu dikenali sebagai pasukan yang sangat kuat di laman sendiri, dan JDT pernah kalah di sana dengan keputusan 2-1. JDT dijangka akan bermain bertahan di tempat lawan untuk mengekalkan kelebihan mara ke pentas suku akhir buat kali pertama. Ayo penyokong jangan lepaskan peluang untuk memberikan sokongan padu kepada wira-wira Harimau Selatan dalam misi melakar sejarah baharu di pentas elit Asia. Saksikan perlawanan ini secara langsung menerusi saluran Sukan Astro Arena pada Rabu ini jam 6 petang.